untuk nasihat saya kepada remaja-remaja Gen Z sekarang, apa yang sangat membimbangkan adalah apabila mereka ini terdedah kepada makanan-makanan viral dan di mana iman kita ini senipis bawang. Mhm. Tak mampu untuk menahan semua godaan-godaan makanan-makanan yang indah dan lazat-lazat tu. It's okay to taste it. Tetapi itu bukanlah menjadi satu amalan ataupun lifestyle everyday yang untuk menikmati makanan yang lebih daripada keperluan tubuh yang sepatutnya. Kita mulai dari kosong, tapi mimpi bukan kosong. Alright, kita kembali semula segmen yang ketiga. Alright, scene yang ketiga bersama panel kita, Cik Mazatul Azalina, merupakan pakar dalam bidang nutrisi untuk KKM punya Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi kita dah kupas banyak dah berkaitan dengan apa soalan-soalan yang begitu spike, yang betul, yang bukan kata sekadar keinginan pelajar sendiri nak tahu, saya sendiri pun nak tahu. Alright. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh panel kita pada hari ini sangat membantu dalam ekosistem ataupun stigma-stigma remaja zaman sekarang untuk memperbaiki sistem ekosistem pemakanan remaja sekarang yang dimaklumkan dengan pemakanan yang agak mengerikan lah dalam 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 kurungan tu mengerikan. Saya sendiri yang perhatikan ramai remaja selepas sekolah dia lepak dekat kedai-kedai untuk makan makanan yang fast food. Dia sebenarnya bagi saya tak adalah benda tu membahayakan, tapi jangan lakukan benda tu sebagai rutin lah. Mhm. Alright, kita kembali kepada soalan seterusnya, segmen seterusnya yang lebih agak panas, agak spike, agak hype untuk podcast kita kali ini. Bukan selalu kita kupaskan berkaitan dengan sistem pemakanan remaja zaman sekarang. Okey, soalan seterusnya. Cik Mai, dah bersedia? Okey. Alright, harap lebih Debar banyak pula. harap lebih banyak tips, lebih banyak ilmu yang kita dapat. Saya dalam masa sama sebagai seorang host, saya pun nak tahu juga dan saya pun nak Mhm. saya pun ada anak sendiri dan saya pun nak implementkan benda tu kepada anak-anak saya lah. Alright, Okey. dan juga pelajar-pelajar yang saya kasihi, semoga ilmu yang dimanfaatkan ni dapat membantu dalam ekosistem pemakanan kita. Alright. Okey. Soalannya sekarang berbalik pada soalan sebelum ni, banyak tip-tip doktor-doktor pakar memberi komen, memberi kaedah dalam media sosial kita. Okey. Contohnya seperti detox, Oh. intermediate fasting lah, extreme fasting lah, produk-produk kurus lah, kan. Alright, benda-benda tu tak tahulah kelulusan daripada KKM ke, saya tak pasti. Alright, macam-macam sangat. Yang paling FOMO sekarang adalah ubat kencing manis ke ubat darah tinggi ke Okey. untuk kita turunkan berat Okey. badan. Okey. Bukan kata benda tu, saya sendiri tanya doktor, doktor-doktor sebelum ni yang datang, benda tu betul. Boleh mengurangkan nafsu pemakanan kita, macam-macam kaedah lah. Tapi nak kurus ni kena bayar lah. Yang kalau kaedah yang tak nak, yang aktif lah. Okey, adakah kaedah-kaedah tersebut adalah fakta ataupun sekadar trend untuk remaja-remaja tahu ataupun take note benda tu ataupun diorang sendiri nak implementkan benda tu. Adakah betul ataupun benda ni sebagai fakta ataupun auta? Okey. Soalan ni soalan ni memang panas dan soalan ni memang valid sangat-sangat pada masa sekarang punya current trend sekarang sebab orang nak kurus tetapi ada ubat-ubat yang bila ambil dan ada juga injection yang boleh memberi efek kurus lah. Betul. Okey, persoalannya adalah adakah ia sekadar hype atau ianya benar-benar berlaku, benar-benar menurunkan berat badan dan adakah ambil berapa shot sahaja dan ia akan kekal anda turun berat badan sampai like forever. Okey. Pertama, betul. Ada injection yang boleh menurunkan berat badan tetapi dengan prescription doktor sebab
ada keadaan-keadaan yang benda tu mesti under pemantauan doktor. Sebab dia macam ada shot yang macam untuk dia akan memberi certain side effect juga. Dan ada condition yang memerlukan dia ambil injection ni untuk turunkan berat badan dalam sama untuk kawal certain penyakit, contohnya kencing manis dan sebagainya. Sebab dia ada condition, ada syarat untuk mengambil certain dia tak boleh simply kita macam beli ubat nak sesama beli je dekat open market, tak boleh macam tu lah. So persoalannya adalah okey, ini saya akan cerita pada apa yang kawan saya experience. Ambil injection tersebut untuk kurus ambil injection biasanya injection ni dia ada range dia antara dalam 800 ke 1,500 untuk satu injection lah. So dan tengoklah apa kesan dia. Dia turun berat badan, Betul. tetapi injection tu ambil tapi turun berat badan. Tapi dia ada side effect lain yang macam is it you able untuk handle benda tu, which is macam tak rasa selesa pun sebab ada certain side effect yang dia akan keep on muntah dan benda tu akan melemahkan badan. Dan ada condition yang dipantau sebab dia akan boleh melibatkan lain-lain punya side effect lain juga. So maksudnya seolah-olah kita ambil tu tujuannya untuk nampak kurus tetapi sebenarnya kita macam lembik sebab ada side effect lain, ada keradangan, lepas tu ada rasa keep on vomiting. Jadi macam what's the point of macam adakah itu yang you nak dan adakah itu akan menyebabkan you akan maintain turun berat badan tetapi dalam masa sama you lembik. Faham? Sebagai seorang ialah macam bila kita cakap pasal pemakanan, kita nak sesuatu yang kita buat dan benda tu kekal dan kita konsisten dan benda tu macam kita menjalani kehidupan yang healthy. Maksudnya kita carry that tabiat ataupun gaya hidup sihat tu macam kita tak ada apa-apa syarat yang macam tiba-tiba bila once you stop ambil benda tu then you punya berat badan akan bounce back. Not even pada you punya berat asal pun, even kadang-kadang dia akan lebih teruk lagi sebab dia dah macam dah haywire tau dalam badan. Sebab badan kita sebenarnya adalah satu sistem. Enjin tubuh kita adalah setup, diprogramkan macam tu. Jadi bila kita kacau, dia akan berubah pada certain period. Kalau you buat beyond normal maksudnya enjin badan kita dah set up macam tu. Sebab ada setengah-setengah orang kan dia makan banyak melantak satu pinggan tapi macam kurus saja. Ada setengah orang makan 2-3 sudu lagi siap lah naik lah. Itu juga menerangkan bagaimana setiap badan itu telah diprogram berbeza kita punya macam enjin tubuh lah. Sebab ada setengah-setengah orang dia punya enjin tubuh kita sebut basal metabolic rate. Maksudnya enjin tubuh dia memang physically dia sangat efisien. Jadi macam dia burn kalori dengan lebih efisien berbanding certain orang. Itu juga ada kaitan dengan gaya hidup. Kalau dia consistently bersenam atau keep fit, dia punya burning kalori maksudnya macam analogi macam kereta lah. Kalau kita selalu clean up kereta, tukar minyak hitam, servis semua, kereta tu performance dia memang tip top. So sama juga dengan badan kita. So kalau kita servis kereta dalam konteks kita ni adalah contoh, kalau kereta kita lanyak pergi sana, lanyak pergi sini, lepas tu kalau tak servis memang hancur lah. Memang walaupun kereta baru tapi few years memang dia akan hancur. Tetapi kalau kita servis, jaga basic minyak hitamnya dengan servis minyak hitam, lepas tu servis benda-benda lain lah. Dengan oil filter, dengan semuanya. So kereta tu performance dia memang akan tip top. So sama dengan tubuh kita. Kita makan setiap hari. Tapi apakah bentuk servis untuk badan kita performance tip top? Senaman akan burn dan clean up kita punya benda-benda yang lebihan dan benda-benda radikal bebas. Maksudnya radikal bebas ni adalah sebatian-sebatian yang dihasilkan hasil daripada metabolisme yang berlaku dalam badan lah. Maksudnya lebih-lebihan tu. So bila kita makan sayur, bila kita makan buah,
Dia akan clean up. Contohnya serat dalam sayur, sarut buah, dia akan clean up salur darah kita, ada kolesterol. Contohnya high fiber punya makanan. Contohnya macam oat, bijirin gandum, lepas tu barley. Itu adalah makanan-makanan yang tinggi fiber. Dia akan clean up. So, itu macam kita servis kereta lah. Dia akan clean up karbon-karbon dalam badan. Maksudnya karbon-karbon pada kereta tu jadi clean lah, bersih. So, itulah yang berlaku. So, bila kita cakap servis, maksudnya bersenam, makan healthily dan seimbang, sayurnya, buahnya, proteinnya, bukannya menggantikan the real food dengan pil kurus. Bukan menggantikan real food dengan certain injection yang claim to be you memang akan kurus. Bila kita cakap pasal kurus, saya nak bagi satu contoh yang very practical. Kalaulah betul ada ubat kurus. Kenapa kalau kita tengok selebriti-selebriti yang sangat banyak duit, selebriti Hollywood ke, selebriti Malaysia ke, dia orang keep on untuk kekal kurus, dia orang buat apa? Faham. Dia bersenam. Dia pergi gym consistently. Dan dia akan buat. Kenapa perlu bersusah payah? Kalau dia ada duit, dia baiklah dia beli pil, dia beli je benda-benda dan dia kurus dan elok aja. Kenapa dia? Sebab benda tu dia adalah clean up daripada dalam. There's no shortcut untuk you kurus. You ada shortcut, tetapi dia tidak akan bertahan lama towards the end of your life. Dan benda tu akan memberi side effect. Contohnya macam banyak je pil-pil yang berada dekat pasaran yang benda tu adalah menang by testimoni. Maksud saya adalah testimoni kata betul saya makan ubat ni. So ini adalah satu cabaran untuk public melihat benda tu, especially kalaulah seseorang itu tak kisahlah sama dia influencer ataupun artis ke selebriti yang bercakap represent the fact that menggunakan benda-benda ni dan dia akan claim memang kurus dengan cepat. Dan bila orang suka, orang tu dia akan terikut untuk beli. Dan inilah kita kena draw a line yang macam ada certain benda yang macam benda tu dia akan ada side effect dan merosakkan. Dan benda tu tidak akan kekal lama. Dan side effect tu kadang-kadang akan merosakkan certain organ dalaman kita. Dan kerosakan itu tidak boleh berpatah balik. So, jawapan dia kat sini memang tak setuju lah. Memang it's not advisable. Maksudnya kita tidak akan agree to that. That macam just produk-produk. Contoh, satu produk-produk lah yang pipi kurus sebagainya. Sebab dia akan ada, at certain point dia akan memberi komplikasi kepada buah pinggang dan sebagainya. Itu satu. Kenapa nak ambil pil sedangkan there's no pill ataupun benda-benda yang tablet ke yang boleh replace the real food. Adakah you makan pil, you tak perlu pun makan makanan? Tak boleh. Macam contoh ada orang kata macam kalau tak makan sayur, tak makan buah, ambil je pil. The real food, there's no certain single tablet ataupun kapsul pun yang boleh menggantikan the real kejadian semula jadi yang Allah dah ciptakan, which is macam dia tak boleh replace. Sebab the real food adalah untuk pertumbuhan badan. Dan real food dia bila dia cerna, dia akan terus diserap oleh badan. Macam pil-pil ni macam ada certain benda yang dimasukkan dalam tu dan later akan ada side effect. Dan worst case adalah once buah pinggang effect, hati, toxic, level of toxic yang tinggi, especially apabila ia tak ada endorsement, kelulusan untuk certain tu. Dan biasanya kalau benda tu at least masuk farmasi ke apa, dia macam a kind of vitamins dan sebagainya lah. Dan vitamin dan sebagainya pun, ini bukan macam semua orang boleh ambil je vitamin. Sebab dia at certain point kalau terlebih vitamin, dia akan merosakkan hati. Especially vitamin A dan sebagainya. Ada certain vitamin A, D, E, K tu kalau terlebih, dia akan merosakkan hati sebab terlebih megadoses of vitamin. Okay. Tetapi kalau kita ambil vitamin daripada real food, sayur, buah, dia tak akan ada isu terlebih dose of vitamin dalam badan. Sebab apabila ia diserap terus, apabila berlebihan, ia akan dikumuhkan melalui air kencing. Okay. So as compared to pill dengan real food. Cuma you need to know how to makan this real food in
better way. Maksudnya cara yang betul. Contoh, orang kata macam, "Halah, kalau nak jaga berat badan macam tak bolehlah makan nasi lemak." Orang melihat nasi lemak itu sebagai sesuatu yang tidak sihat. Tak. How kita nak change that nasi lemak kepada benda yang sihat? How kita nak change makanan viral yang dikatakan tak sihat tu kepada yang lebih sihat? It's okay to into the scene lah. Bila you nak makan makanan, you nak enjoy food, kita tidak akan menolak makanan viral. Tidak. Kita akan bekerja bersama makanan viral. Contoh, kenapa kita nak cut off that viral food? Sedangkan kita boleh ambil makanan viral tapi in a smaller portion. Nikmati hidup. Nikmati. Tetapi bukan menolak. Tak boleh makan. Ini makanan viral. Tak boleh. Ini tak boleh. No, you enjoy the food. But in a smaller portion. Maksudnya portion yang lebih kecil. Dan you akan rasa macam, especially Gen Z dan zaman-zaman kita sekarang ni, macam kita tengok macam, bila kita dihalang, kita lagi nak buat. Apa hal pula aku tak boleh rasa? Macam kalau macam ni, semua tak boleh rasa, macam tak ada nikmat hidup lah. Kenapa tak boleh rasa sedangkan kita boleh rasa? Faham tak? Maksudnya kita jangan menolak benda yang nikmat, tetapi kita menikmatinya dengan cara yang betul, dengan portion yang betul. So, kalau kita nak kurus, kenapa kita nak merosakkan organ-organ dalam badan kita hanya kerana, yes, you akan kurus. Yes, kan sekarang ni produk putih apa. Yes, you putih, tetapi Rasa putih saya. you tetapi hitam itu menawan. Rasa. Macam tu. Maksudnya kalau makan, kenapa kita nak kurus? Okay, you boleh dapat kurus at certain point, tetapi organ you dalam badan you rosak. What's the point of life? Okay, saya nak bagi satu ayat lah yang macam, kita tak akan rasa kesihatan itu nikmat until kita sakit, tau. Dia macam, when you are healthy, it's free. Bila you sihat, kita rasa macam, relax je, kita tak rasa apa macam sebab kita sihat. Once you are sick, it's expensive. Bila you dah sakit, maksudnya organ you dah start problem, you punya hati problem, you punya jantung problem, dan pada masa tu you akan rasa macam duit tu like, you dah start nak makan ni, you takut makan ni, sekejap lagi you tiba-tiba palpitation, you makan ni, sekejap lagi you akan ada serangan, macam serangan jantung. Sekarang ni serangan jantung dia bukan macam dulu, dia macam ada timing. Kali pertama, belum lagi kali ketujuh barulah tiba-tiba terus pergi. Sekarang ni tiba-tiba serangan jantung Mengejut terus habis. Dan usianya adalah sangat muda. Faham. Once you pump in everything which is your matlamat, you punya vision, you punya objektif, nak cantik, nak kurus, nak nampak sadar, pergilah ambil that what protein tu, whey protein yang shake, mostly ada dekat gym yang untuk otot tu kan. Ini biasanya lelaki lah, macam to build that otot kan. Once you buat something, you pump in excessive amount ke dalam tubuh, dia akan nampak cantik for certain period of time, but after that dia akan jatuh yang lebih teruk berbanding you tak ambil apa-apa. Faham. Dan berlebihan, macam ada certain lah yang macam ni ada kajian lah, maksudnya protein yang shake yang untuk otot-otot tu, untuk berlebihan ni, untuk at certain point, untuk long term nanti kalau tidak excessively yang tanpa pemantauan, dia akan menyebabkan gangguan metabolik dalam, yang organ-organ dalam terganggu, termasuk sehinggalah boleh menyebabkan kejadian mati pucuk. Jadi ini adalah long term effect lah. Baik. Bila kita cakap pasal tadi, ada lagi satu adalah air detox. Air detox. Air detox ni bila kita akan melihat dekat tempat-tempat, dekat hotel ke, dekat mana-mana ke, air detox yang dia, definition of air detox tu adalah air, lepas tu ada letak apa dia ada letak lemon lah, dia lemon letak kering lah, lepas tu macam lah. semua dalam air kosong kan. Betul. Lepas tu dia akan keluarlah air kan. Lepas tu dia akan tulis itu sebagai air detox. Dan kita akan melihat air detox tu, sebenarnya saya nak tanya, sebenarnya kenapa? Kenapa orang tengok apa yang
terfikir kat minds bila dia orang tengok macam I detox. So macam you rasa macam bila you minum tu you dah rasa macam oh my god I dah detox dah the whole body. Macam tu ke sebenarnya macam sebenarnya bila kita melihat air detox tu kita akan tengok ingredient dia. Apa bendanya? Air kosong. Okay, ni this is the ramuan of air detox kan. Air kosong. Lepas tu dia letak apa? Ada lemon. Lepas tu kadang-kadang ada letak apa? Air serai. Lepas tu ada letak apple ke apa something macam tu kan. So bila orang minum tu you sebenarnya rasa apa? Pernah minum tak air detox? Adalah. Rasalah terdetox lah. Sikit lah. Rasa terdetox lah. Rasa okay, apa beza dia? Rasa detox tu tak tahulah apa rasa Okay. dia macam mana kan. Okay. Tapi pernah rasa lah. Okay, tapi okay, maksudnya percaya tak ia really detox your body? Entah. Laki ni dia nak simple Okay, je. pun tak sebab apa tak tahu. Bukan, sebab apa tak sure. Sebab tak sure, rasa tak apa-apa. pasti Sebab lah. rasa macam minum macam biasa je. Yalah. Cuma visually kita akan nampak ada air lemon, ada ni. Jadi kita rasa macam mungkin dia cara detox lah aku lah tak nampak kot. Kita rasa macam tu lah. Dia Okay. macam teh hijau lah apa tak tahulah. Green Okay. tea apa semua kan. The term detox itu adalah detox kan pembersihan. Betul. Pembersihan Flush. flush lah, flush. Ini lebih kepada marketing lah sebenarnya. Maksudnya instead of minum air kosong sahaja, which is good, tapi ada lagi satu adalah air detox. Of course orang akan ambil air detox, tetapi sebenarnya apa yang ada dalam air detox, which is ramuan dia ada lemon, ada Macam-macam lah. macam-macam dan tu hanyalah sebenarnya vitamin dalam tu. Itu saja. Sebab especially vitamin C lah. Vitamin C dia larut air. Contohnya kalau ada lemon dalam tu, lemon ada vitamin C. Jambu ada vitamin C 4 times lagi tinggi vitamin C daripada lemon, limau. Lepas tu ada apple. Okay, vitamin. Sebab vitamin C dia mudah larut dalam air. Memang vitamin yang larut dalam air lah, vitamin C. So sebenarnya detox yang dikatakan air detox tu hanyalah kita minum air yang ada vitamin. Hasil daripada buah-buah dan apa yang dia letak dalam tu. Itu sahaja. Is it really detox? Kita hanya minum air mineral. Air kosong tapi ada a better nutrient which is vitamin C lah. Maksudnya mintos lah. Nak kata detox sepenuhnya tu itu bukan definition detox sebenarnya. Okey, apa definition detox? Kalau betul-betul nak detox badan ya, dan you akan rasa you punya badan adalah detox. Nak tips tak? Nak ke? Tapi dengan kadar yang cepat lah. Okey. Pertama, kalau you betul nak detox badan, yang you akan rasa makan buah sebelum makan. Makan sebiji buah, 2 biji sehari. Itu kalau buah apple ke, buah pear ke, buah lye ke. Kalau buah yang biji-biji macam ni, this size lah. 2 biji sehari. Tapi kalau macam tembikai ke, okay, kalau jambu batu, this size, sebiji sehari. Makan dengan dia punya kulit. Makan dengan dia punya kulit, dia high fiber. So, bila high fiber, once you makan sebelum makan, you akan makan nasi kurang. Sebab you dah mengisi sebahagian perut dengan fiber. Fiber akan membuatkan kita rasa kenyang lebih lama. Buah-buahan tu sebenarnya apa, tak kisahlah apple ke, guava ke, apa ke, memang kena makan dengan kulit Kena makan dengan kulit selagi boleh makan dengan kulit, but not apply untuk durian, mangosteen, limau. Itu tak lah. Tetapi selagi boleh makan dengan kulit sebab dia punya fiber tinggi dekat kulit. Bila once you makan, macam mana you nak rasa that detox adalah you akan senang buang air. Salad, sawi, maksud saya sayur. Sayur adalah half pinggan tu. Maksudnya kalau ulam tu satu cawan lah. Kalau sayur biasa tu at least 4 sudu makan. Maksudnya mesti the portion sayur bukannya sehelai. Tetapi 4 sudu makan. Once kita makan sehelai, kita rasa kita makan sayur tapi sehelai je. Which is tak cukup keperluan untuk tubuh. Sebab kita, masyarakat Malaysia adalah 95.1% tak cukup makan buah dan sayur ikut keperluan satu hari. 95%, which is macam majority yang tak cukup makan sayur pun. Ini termasuk That is real detox. Remaja ke milenial punya? Sama Semua pattern sama dia. lah. Dan tak cukup minum susu. Lagi satu susu ada certain yang macam once kita especially physically active dan bersenam, kita susu, bila orang melihat susu untuk tulang sahaja, tak, dia bukan sahaja untuk tulang, dia untuk tulang. Orang boleh minum susu. Tak semua orang boleh minum susu. Apa gantian kepada susu? Kenapa kita nak minum susu? Untuk kalsium tu. Kalsium tu untuk apa? Untuk tulang, untuk otot,
untuk urat saraf. Dia akan membantu kita punya urat saraf. Dan itu menerangkan juga kenapa setengah orang dia senang sangat dia cramp sana, cramp sini. Kurang vitamin B12, magnesium yang ada pada susu. So kalau tak boleh minum susu, dia sebenarnya bukan dia tak boleh minum susu sama ada dia sensitif susu. Dia tak boleh menghadam susu ataupun dia memang tak suka susu. Boleh ambil yogurt. Sebab the content of the calcium satu hari kita perlu 1,000. So kalau macam susu ni ada certain susu Bukan darah O tak boleh minum susu. tak boleh. 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 Tak, kalau ada certain yang tak boleh, macam kalau minum susu ni nak muntah. Nak minum susu nak muntah. Susu, the best Kalau susu, GERD ke apa tu? boleh gantikan dengan macam dia kena tak boleh ambil, kalau dia tak boleh tahan ambil susu dulu, makan something else dulu. Tetapi kan baru makan susu. So the way of kita ambil. Contoh, kalau minat nasi lemak. Nasi lemak. Orang kata macam, alah nanti nak turun berat badan, mana boleh nasi lemak. Kenapa pula? Makanlah nasi lemak. Cuma contoh, daripada nak telur goreng, gantikan telur rebus. Maksudnya nasi lemak daripada timun, satu helai pula dah, satu hiris. Ambil lah. Timun sebenarnya kalau timun apa nama? Timun Cina Timun Jepun Oh, timun Jepun. Timun Jepun tu at least sekali makan tu separuh. Kalau kan panjang ni kan, separuh tu. Macam tu lah. Kalau makan satu. Tembikai. Itulah macam confused lah bas. Macam tu lah. So, cuma the way kalau kita nak ambil nasi lemak tetapi nak jaga berat badan, ambil pada waktu breakfast. Maksudnya 6.30 pagi sampai 8.30 pagi. Jangan ambil nasi lemak pukul 10 pagi. Sebut pasal breakfast je, Mai. Okey. Ada yang cakap kata breakfast ni, kalau skip breakfast ni, boleh mengurangkan diet. Betul lah? Okay. Apa? Mengurangkan diet? Menurunkan berat badan? Macam okey, tak nak breakfast sebab nak jaga berat badan. Jangan ambil breakfast. Oh, totally. Tak, saya dengar benda tu dalam media sosial. Betul. Maksudnya bukan betul jangan ambil breakfast. Tak, kena ambil breakfast. Sebab apa? Saya faham. Ada orang, dia nak turun berat badan, jangan ambil breakfast. Adakah you akan turun berat badan sebab bila you tak ambil breakfast? Dia akan turun sikit dan itu menyebabkan orang rasa macam, dah kata dah memang kalau tak ambil breakfast memang turun berat badan. You know what really happen bila you tak ambil breakfast, tapi sebenarnya apa yang berlaku pada badan? Badan, dia kena wajib ambil breakfast, makan tengah hari, makan malam. Pada masa yang tertentu. Sebab apa? Pada masa breakfast, the best ambil antara 6.30 sampai 8.30 pagi. Jangan ambil dan breakfast pada masa itu roughly around 500 calories. 500 calories tu macam nasi lemak. Nasi lemak, a complete meal tu dalam 389, lepas tu campur dengan air. Okey lah, macam buah satu. Satu biji buah macam kalau apple tu 60 kalori, which is good lah dengan fiber sekali. So, kenapa you kena ambil breakfast kalau nasi lemak pada pukul 6.30 ke 8.30 pagi dan bukan pukul 10? Sebab badan kita punya tubuh enjin kita 8.30 makan pagi, 6.30 8.30 pagi. Makan tengah hari antara pukul 12-2. Jangan skip waktu tu. Mesti makan heavy pada masa tu. Dan makan malam antara pukul 6.30 sampai pukul 8 malam, maghrib macam tu. Sebelum maghrib makan is the best lah. Yalah. Sebab towards the end, badan kita akan slowly, enjin badan kita akan kurang efisien lewat malam. That's why kalau kita makan lewat malam, ia akan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Yalah, malam kita untuk rehat kan. Untuk rehat. So pagi, tengah hari, malam ni kena makan that timing. Sebab pada masa itu badan akan efficiently membakar kalori untuk kita punya aktiviti. Untuk kita kedip mata, semua memerlukan itu basic basic kita punya aktiviti fizikal, metabolisme kita punya basic aktiviti yang kita tak boleh kontrol lah. So itu kita kena makan sebelum pukul 10. Sebab kalau kita makan pukul 10, badan kita tengah slow down untuk membakar kalori. So bila kita makan pada masa itu heavy, dia akan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Dan kenapa kita kena makan pagi, breakfast? Pagi breakfast itu, contoh kalau kita makan bihun sup ke, ataupun kita makan capati ke, karbohidrat daripada makanan itu, karbo punya portion adalah dia akan ditukarkan kepada gula ringkas. Gula ringkas tu akan digunakan untuk otak terutamanya. Sebab otak, dia punya fuel. Maksudnya kalau kereta, kita isi minyak. Itu yang akan drive dia. So untuk otak, dia akan menggunakan
dia nak bekerja ni, nak berfikir, nak fokus penumpuan, dia memerlukan gula ringkas daripada karbohidrat. So dia Oh. akan tunggu je, mana ni karbo ni, aku nak bekerja ni, aku nak, sebab bila otak kita akan boleh fokus, kita akan boleh keupayaan mengingat, fokus, tumpuan dan pergerakan kita, performance kita, semua bergantung kepada fuel yang kita masukkan kepada otak. So itu yang akan membuat kebolehan kita, sebab dia akan menggunakan itu untuk berfungsi. Faham. That's why kalau kita dan kalau kita makan benda yang berlebihan sangat, contoh kalau kita makan nasi lemak yang terlalu berminyak, terlalu bergoreng dan portion size dia banyak, once you dah habis je complete makan nasi lemak tu, you akan rasa macam tersandar dan you akan lembik dan you akan lemah. Dia macam mana? Macam Lemah. ngantuk. Ngantuk. Sebab apa? Sebab bila berlebihan, especially lemak, tenaga daripada otak tadi sepatutnya gula ringkas itu di-channelkan ke otak untuk dia berfikir dan fokus. Tetapi kita macam alah dah mengantuk pula. Sebab apa? Sebab bila kita makan terlalu banyak benda yang berlemak, oily, pencernaan memerlukan tenaga untuk membakar that lemak. Jadi you punya energi ataupun tenaga itu dialihkan ke perut untuk burn dan ambil masa. That's why you rasa mengantuk. Faham. That's why Kena nasi kandak pula tengah hari. dia okay, it's okay. Betul, Tetapi betul. portion size tu, dan macam kalau every day is like macam nasi kandar tu, that is the problem lah. Yalah. So you can have anything but in a portion yang sebaiknya. Yang betul lah. Okay, alright. Okay. Penjelasan saya rasa yang agak seronok jugalah saya dengar. Dan timeline daripada apa yang Cik Mai kupaskan, kita kena mak breakfast dalam pukul 6.30 ke 8.30, pukul 12.30, pukul 2 dan before maghrib lah. Itu timeline tu Cik Mai dah pesan kepada kita, jangan skip tapi kurangkan portion lah. Alright, so tips, jawapan yang berkesan, kaedah yang berkesan untuk kita. Dan balik pada soalan sebelum tadi, adalah berkaitan dengan detox lah apalah tu, maknanya benda-benda tu kita dah dapat jawapan sebenarnya. Alright, saya sendiri pun tak terfikirlah, tambah-tambah lelaki kan, dia buat detox ke apa benda intermediate ke fasting, dia orang tak ambil tahu sangat sebenarnya. Ada yang jaga badan ada, tapi lelaki ni lebih kepada aktiviti lah. Lebih makan ni, kalau saya sendiri saya tak ada istilah diet sebenarnya. Saya lebih pada aktiviti lah, kan. Tapi currently dengan umur kita, faktor umur kita, tapi kadang-kadang tu macam Cik Mai cakap juga, kita kena control portion pemakanan kita. Dan kalau saya selalu malam dah tak makan lah, kecuali lepak dengan kawan lah, kadang tercanai, macam tu lah, tak adalah heavy untuk pemakanan waktu malam. Alright, banyak tip yang berguna. Kita sebenarnya nak ke penghujung je. Tapi tak adalah hujung penutup. Maknanya soalan-soalan yang saya utarakan tu dah nak ke penghujung. Okey. Dan saya minta pada semua pelajar sediakan beberapa soalan kepada panel kita. Standby. Ini adalah soalan tip yang berguna untuk kamu guna pakai kepada kamu sendiri ataupun implement kepada kamu sendiri ataupun rakan-rakan ataupun family kamu, tak kisahlah. Benda ni kita boleh implementkan dan kita lakukan untuk meneraju ataupun meninggalkan kesihatan yang baik. Sebab apa yang bukan mudah untuk saya invite Cik Mai ni datang untuk bagi ringkasan, kupasan berkaitan dengan pemakanan nutrisi kita. Okey, soalan seterusnya. Alright. Berbalik kepada remaja kita. Cik Mai, kalaulah pemakanan kita ni yang sekarang lah, currently ada fast food, makanan proses, makanan yang ready to eat, pemakanan yang kita dah detox, maknanya kita dah letak chemical, alright, diguna pakai selepas ni selama 20 tahun akan datang, contohlah kan. Okay. Alright. Apakah keadaan kesihatan rakyat Malaysia waktu tu? Okay. Saya percaya, Cik Mai sebelah. Sabar-sabar, awak tenang. Saya percaya zaman akan datang, mungkin zaman anak-anak saya ataupun cucu-cucu saya nanti, totally 30%
90% pemakanan akan berubah. Hmm. Dah tak ada dah solid food, dah tak Hmm. ada lah sayur pun silap-silap sayur yang detoxkan, diubah. Sekarang kita pun ada makanan, ada yang, rakyat kita yang makan veggie. Okey. So veggie pun dah ditukar, udang boleh jadi veggies. Benda-benda tu adalah implement kajian research daripada pakar-pakar pemakanan untuk kita boleh makanlah. Tapi adakah benda tu bagus? Dan jawapan saya, soalan saya sorry, adakah benda ni 20 tahun lagi akan datang, apa yang akan terjadi pada rakyat kita? Okey. Remaja kita, rakyat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Alright. Sebab saya tahu totally akan berubah punya. Sikit demi sikit. Dan sekarang pun macam-macam lah. Nasi lemak pistachio lah. Hmm. Mm-mm. Benda chicken chop coklat lah. Apa. Saya tengok sangat-sangat pelik lah sebenarnya. Benda ni mungkin satu hari bagi saya akan efek. Efek tu ada, tapi saya tahu efek dia macam mana. Okey. Dalam jangkaan masa 20 tahun akan datang. 20 tahun dia sekarang, what happens? Okey. Kalau sekarang pun kita sedang melihat trend yang viral-viral tu sedang berlaku sekarang. Dan kalau dia simple word dia, kalau kita tak jaga memang kita akan dapat penyakit. Cuma beza dia adalah penyakit yang once seseorang itu diagnose penyakit kencing manis ke darah tinggi ke heart attack ke, sebenarnya dia telah membawa that character belas puluh tahun sebelum dia dapat. So nak cakapnya, kalau kita tak buat something sekarang to change kita punya generation in 20 years time, benda tu akan worsen. Dan untuk mengubah sikap ataupun attitude kita, generasi sekarang, it's not going to happen overnight. Dia tak ada hari ni kita cakap esok. Dia adalah benda yang konsisten. Okay. Kalau kita melihat zaman dulu, tok, nenek kita kalau meninggalnya ialah adalah kadang-kadang ada kencing manis lah, darah tinggi, tetapi common kadang-kadang tiba-tiba tak sakit apa tapi dah terlalu tua dan even age dia macam ada yang 90, 100 tahun kan. Dan tiba-tiba sakit apa, tak ada sakit apa tapi tua dah, semakin lama tak larat dan maksudnya dan pergi dan meninggal. Dan sekarang ni kalau kita melihat dulu kencing manis, darah tinggi, jantung semua tu adalah umur 50, 60 tahun punya penyakit. Tetapi kalaulah kita tidak berbuat apa-apa sekarang, kita tidak ubah kita punya lifestyle ke arah yang lebih sihat for diri kita punya generation nanti in 20 years time akan lagi worse, which is kita akan melihat perubahan pattern penyakit itu shifting from daripada 50 ke 60, sekarang ni dah 20-an. Dan belas-belas pun dah menerima certain penyakit, contohnya especially kencing manis lah, sebab remaja dan persekolahan sekarang, the pattern of trend makanan dia adalah dia enjoy food manis. Daripada kajian pun menunjukkan bahawa at least seminggu tu akan ada pelajar sekolah yang mengambil minuman carbonated drinks ni. Macam it's like common tau mengambil minuman manis tu, which is dia kosong nutrien tetapi high in calorie because of dalam tu hanya ada gula je dan perisa. Perisa saja. So gula tu. So setiap hari dia ambil benda macam tu, sebab dan itu yang banyak ni commonly dijual lah. So kita akan menyaksikan satu landscape gaya hidup yang macam tu sekarang, dan kita akan melihat penyakit-penyakit itu beralih daripada 50 ke 60 tahun sekarang ni kepada 40, dan coming nanti dan happen now pun adalah 20 ke 30 tahun banyak penyakit, dan even cancer, penyakit jantung tiba-tiba macam seawal usia 20-an. Dan sekarang ni sekolah-sekolah dah common penyakit kencing manis. So apa yang berlaku adalah seawal usia itu, apabila dia mendapat penyakit tu,
apa yang berlaku? Komplikasi dia pun lebih awal lah. Dia akan, kalau dia tak jaga, komplikasi akan lebih cepat. Kegagalan buah pinggang, maksudnya serangan jantung dan macam just collapse macam tu. Maksudnya lagi awal. Dan apa yang teruk lagi daripada data kajian kita tengok lebih separuh daripada, kan kita buat saringan kesihatan. That's what, yang pertamanya adalah kita kena tahu status kesihatan. Kalau kita tak tahu status kesihatan kita, apa kita buat? Kita tak buat apa-apa pun sebab kita tak tahu. Kita rasa macam sihat je. Selagi tak masuk hospital, selagi tak collapse, kita tak mendefinisikan itu sebagai sakit dan terlantar lah. Kita rasa kita sihat, so kita rasa macam bertenang. Kita masih 30-an, relax. Itu penyakit-penyakit tu later sebab kita tak rasa apa-apa pun. So once kita tak buat check up, kita tak tahu pun yang kita sakit. What happens sebenarnya bila kita buat saringan kesihatan? Kajian menunjukkan bahawa lebih daripada separuh masyarakat Malaysia ni tak tahu pun status kesihatan dia, yang masa tu bila check tu baru tahu gula naik, tekanan darah tinggi naik. Dan tekanan darah tinggi adalah silent killer. Maksudnya dia adalah penyakit, dia adalah pembunuh senyap. So kan, senyap-senyap terus membunuh. Macam tu lah. Maksudnya dia tak tahu pun tiba-tiba. Dan tiba-tiba that's why lah kebanyakannya kes heart attack ataupun serangan jantung sebenarnya macam dia BP spike dan dia collapse. Tiba-tiba je terus 180 atau 200 and collapse. Macam tiba-tiba sebenarnya dia ada serangan jantung. Padahal sebenarnya macam sebelum ni tak ada pun tak ada. Macam dia tak ada bagi timing. Sekali kena, 2 kali kena, baru 2 kali relax lah. Sekarang ni terus kena. Macam itu yang berlaku. Sebab kita tak tahu status kesihatan kita. Dan apa yang berlaku sekarang adalah orang rasa macam takut nak ambil tahu kesihatan sebab tak lagi ada pula penyakit ni, penyakit tu. Takut. Tapi dia macam tiba-tiba boleh meninggal masa tu. Itu lebih menakutkan sebenarnya. Sebab at least once kita buat saringan kesihatan, bila doktor tengok macam ni gula darah tinggi, okey kita tak akan confirmkan dulu yang macam bila tengok gula darah tinggi atau kolesterol tinggi ni macam confirm dah ni kencing manis, confirm dah. Tak ada. Kita akan tengok a few sebelum didiagnose sebagai okey ini confirm puanan kencing manis, kita akan minta untuk pergi ke klinik kesihatan untuk double confirm, untuk tengok lagi bacaan tu. Maksudnya is it betul-betul dia diagnose. Macam kalau kolesterol tinggi, kita akan tengok bacaan. Okey, ini kontrol dulu daripada makanan. Kalau at one point, kita akan terpaksa bagi ubat untuk kontrol kolesterol lah, statin punya group. Sebab kalau benda tu semakin worse dan dia tak change dia punya behaviour, dia akan pergi ke jantung. Dia akan menyebabkan serangan jantung, which is worse. Okay, so apa yang berlaku adalah bila kita tak tahu, kita tak ambil apa-apa tindakan. So apa yang berlaku sebenarnya kalau katakan kita tak tahu sebab kita tak test, tapi sebenarnya kencing manis tu dah ada. Kita sedang carry penyakit kencing manis without kita check. So apa yang berlaku? Komplikasi dah berlaku dekat dalam. Rosak. Tapi kita tak tahu. Dan tiba-tiba macam, okay, ini saya nak cerita ni sebab benda ni baru berlaku sebulan. Ada seorang pesakit tu, dia tak pernah pergi check kencing manis dan sebagainya. Dia tak pernah pergi check apa-apa saringan kesihatan sebab dia tak nak. What happened adalah tak pernah pergi check. Dan what happened adalah apabila hanya kerana dia terluka dekat kaki dan ada infection, dan infection tu tak baik, dan tengok rupa-rupanya dan infection tu dah makan dalam, rupanya dia ada kencing manis, dan kencing manis itu tidak dirawat. Ialah sebab tak tahu kan. So bila kita tak tahu kita sakit apa, kita tak buat apa-apa. Kita tak rawat apa-apa. Kita tak ambil langkah pencegahan daripada awal. Kita tak kontrol kita punya makan. Kita tak physically active. So what happen adalah komplikasi itu telah mula merosakkan dan keadaan menjadi lebih serius, dan hanya kerana luka itu tidak baik, infection, kencing manis, tapi organ dalam dah rosak, within 49 days meninggal. Okay, alright. So what happen? Dia tak buat apa-apa. So dia akan apa yang berlaku kepada that individu yang tak buat apa-apa dan fizikal dia dah rosak. Dia akan, kita bekerja kan, kita pergi bekerja. Adakah ia akan menjadi pekerjaan produktif? Tak. Dia ada, sat lagi dia sakit, sat lagi dia demam. Sebab bila seseorang itu ada kencing manis, ada darah tinggi yang tidak terkawal, penyakit jantung, dia punya sistem imun rendah. So dia terdedah kepada infection. Dia senang dapat sakit. Maksudnya bila dapat sakit tu, dia nak baik tu lambat berbanding orang yang physically aktif, yang orang lain kan kadang-kadang kan musim-musim demam viral dan sebagainya. Macam dia relax Sebab apa? Sebab sistem imun dia kuat. So how to strengthen kita punya sistem imun?
Daripada makanan, especially buah dengan sayur lah sebab dia melawan jangkitan penyakit tu. Faham? Okay. So dia akan menjadi untuk orang yang kencing manis darah tinggi pula, kalau dia tak terkawal, sekejap lagi dia off. Sekejap lagi dia tak sihat, sekejap lagi dia demam, sekejap lagi saya ada appointment hospital. Ni hospital kencing manis. Minggu depan appointment IJN pula untuk jantung. Sebab dia macam bila dapat satu sakit, tendensi untuk kita dapat a few penyakit lain tu sangat tinggi sebab dia ada perkaitan. So bila tak terkawal, dia akan lebih cepat berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit lain. Lebih cepat. So ini appointment hospital, ini appointment IJN jantung pula. So dan dia tidak menjadi masyarakat yang produktif. So what happened to the country? Malaysia akan menanggung kos of rawatan. Kos rawatan sekarang akibat penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya macam sangat-sangat tinggi. Operation dia. Sangat tinggi. So dia macam cycle to keep on coming, dan bila dia yalah yang berkahwin lah, dan dia akan diturunkan kepada generation. Sebab bila kita ada mak atau ayah ada kencing manis darah tinggi, kita ada tendensi, sebab genetik kita tak boleh ubah, tapi apa yang kita boleh ubah adalah pattern makan kita. Adakah mak ayah kita genetically dia memang carry kencing manis atau darah tinggi? Kita ada potensi? Ada, yes. Tetapi adakah kita akan confirm dapat? Dengan tendensi untuk dapat, ada. Tetapi kalau kita betul jaga healthy lifestyle dan physically active, insya-Allah kita akan kurang risiko untuk carry that penyakit. Okay, alright. Yes. So kupasan yang apa saya dapat daripada kupasan Cik Mai tu, maknanya ekosistem 20 tahun yang akan datang tu nanti akan menyebabkan kepadatan penyakit pesakit di hospital yang setahu saya, remaja tahu, netizen tahu, kita sangat kekurangan bukan pakar lah, kekurangan staff Ya, di betul. hospital. Manage. Dan saya amat merisaukan benda ni dah merebak negara-negara ASEAN. Baru ni saya nampak China kekurangan hospital dan sebagaimana. So benda-benda ni akan menyebabkan 20 tahun lagi, benda ni akan menyebabkan, dulu macam Cik Mai cakap, penyakit-penyakit tersebut umur 50 tahun, 60 tahun, betul. tapi disebabkan peringkat awal ni dah ramai remaja kita yang dah berpenyakit NCD ni, tapi agak merisaukan lah. So daripada apa yang tips dan jawapan yang diberikan oleh Cik Mai ni, saya harap semua pelajar guna pakai, implementkan untuk menjaga kesihatan kita. Alright, Cik Mai, kita ke soalan segmen penutup. Alright. Dan benda ni saya rasa boleh juga dia guna pakai ataupun sebenarnya banyak lagi soalan yang saya nak berikan kupasan, tapi saya rasa masa tak mengizinkan. Dengan pelajar-pelajar kita pun ada kelas selepas ini. Okay. Alright. So sebelum kita tamatkan podcast ni, Cik Mai. Alright. Apakah satu pesanan yang ingin Cik Mai tinggalkan pada semua remaja-remaja di Malaysia kita ni, bukan sekadar di pelajar NMUC saja, semua keseluruhan remaja-remaja kita yang aktif, yang kreatif, yang saya rasa nampak diorang lebih flashy sebenarnya berbandingan zaman-zaman kita. Alright. Supaya mereka bukan saja hidup lebih lama lah, tapi hidup lebih lama ni maksudnya dia pun tak tentu, takdir kadar dan kadar kita kan. Kalau kita jaga kesihatan pun, kalau Tuhan Allah nak bagi kita tarikh tu, kita dah tak ada juga sebenarnya kan. Nasihat lah. Nasihat pertama kalau kata Cik Mai jumpa pesakit ke atau remaja-remaja, apakah nasihat yang benda ni yang boleh membawa atau di-carry oleh remaja kita sampailah ke akhir hayat? Pertamanya, saya nak cakap sebenarnya Sedih pula saya dengar. sedih pula. Tiba-tiba rasa macam dia sebab zaman sekarang mencabar tau, sebab dia terlalu banyak pengaruh luar, dan untuk kita stick to matlamat kita pertamanya sayang dirilah. Sebab once you sakit, you akan rasa macam you want to macam flip back, you punya kembali ke belakang balik supaya you boleh adjust everything. Sebab pertamanya you sayang diri untuk you boleh jaga you punya family. So pertama, jaga diri. Jaga diri maksudnya pertamanya apa yang saya nak cakap adalah
you untuk jadi orang yang healthy ni, you nak healthy mind, healthy body dan family you healthy. To create that moment adalah untuk to create attitude ataupun tingkah laku yang sihat ni. Saya faham sebab banyak dugaan. Tapi once you start at home, you start dekat rumah, you start building up healthy punya lifestyle dekat rumah, you akan boleh jaga, boleh jaga diri you, you boleh jaga family you. Sebab kita kalau kita sakit, macam mana kita nak jaga family, macam mana Betul. kita nak jaga mak, macam mana dengan anak kita. Sebab bila sakit keadaan itu akan lebih worse sebab kita kena menjaga orang yang sakit tu. So bila masing-masing fit healthily, benda tu akan jadi institusi keluarga yang lebih sempurna dan dia akan menjana kepada masa depan yang lebih sempurna. Kita akan feel good sebab kita fit. Kita pergi apa? Sebab ramai je saya tengok sekarang ni 40 lebih nak dekat 50 tu dah, bila dah carry macam-macam penyakit, dengan sakit lutut, sakit apa, nak pergi ni tak larat, nak pergi tu tak larat, sebab kita tak akan enjoy kita punya life. So Faham. bila nak towards aging population, sebab kita negara yang negara menua. Aging population pun biarlah kita aging healthily tanpa kita menyusahkan orang. Untuk macam at one pun bila kita sakit apa, kita akan macam kita akan susahkan anak lah, kita akan susah orang untuk menjaga diri kita. At least kita aging healthily, kita boleh jaga diri kita. So itulah, cuma the way kita kena tahu cara macam mana kita nak create that healthy environment. Contohnya kalau anak-anak, kita bagi satu message yang sesuai pada umur dia. Contohnya kalau adik makan sayur ni, adik jadi kuat. Contoh, benda-benda yang simple macam tu, yang dekat dia nak jadi kuat, dia nak jadi cantik. So kita sampaikan message itu 2 in 1 dalam bentuk macam tu. Especially that's why lah saya suka nak katakan macam, sebab budak-budak, contoh kalau budak-budak ni dia suka tengok kartun, Upin Ipin ke Boboiboy. So kalau message itu ada di dalam that kartun, dia akan melihat, sebab itu idola dia. Bila dia idola, dia akan tengok Upin makan bayam, contohlah. Dia akan ikut nanti. Dan dekat sekolah juga, macam ibu pula, cikgu atau ustazah dia, kalau kita cakap suruh buat ni, dia akan macam, dia kalau kan family ni, kalau mak tu cakap, nanti lu kita tak, ustazah cakap macam ni, padahal bendanya mesejnya sama je, tapi dia nak dengar cakap ustazah dia, nak cakap cikgu cakap kena makan ni, baru kita cantik. Dia akan dengar cakap cikgu, tapi mak dia dah lama dah cakap, dia tak McDonald je. Maksudnya, so bila idola dia bercakap, dia tend to listen more, macam dia akan follow. Dan apa yang mak ayah buat dekat rumah, apa yang mak ayah dia makan, dia akan tengok dan dia akan follow. Maksudnya lead by example lah. Itu satu. Dan persekitaran kat sekolah. Lagi satu adalah apabila remaja ni, dia punya karakter adalah dia ada macam artis ataupun selebriti ataupun influencer ataupun duta, ambassador yang dia akan minat, dia akan follow. Kalau kita minat kan kita follow. Dia buat apa pun follow. Artis, kalau orang macam kita suka artis atau selebriti, dia jual belacan pun kita beli belacan dekat dia juga. Dia batu pun beli ke? Batu pun beli. Jual apa pun kerang lain pula cerita dia. Pun beli. Sebab kita minat dan kita melihat itu sebagai idola. So apa idola tu buat, kita akan, padahal sebenarnya ada je pegawai makanan cakap macam ni, macam ni. Tapi bila idola tu buat, dia lain aura dia tahu. So kita to change people punya behaviour, kita perlu masuk ke dalam that world to create that healthy behaviour. Dia suka maksudnya kita ada ambassador, contohnya remaja ataupun dekat universiti. Kita ada satu ambassador yang macam kita melihat dia macam, ya Allah maconya, ya Allah. So kita tengok apa yang dia makan. So contoh, dia kongsikan, dia masak apa yang dia makan. Ini apa yang dia makan kat rumah, contohnya kat TikTok. Ini apa yang dia masak untuk to build up dia punya appearance. Orang akan follow sebab orang suka. Sebab that is your inspiration. Pertama bawa bekal pula kan. Bawa bekal pula macam respect gila. Macam faham tak that kind of world. Contohnya macam makanan viral. Kita jangan menidakkan makanan viral, tapi kita meraihkan makanan viral tapi in a healthier version. Smaller portion size. Lepas tu kita gantikan ini kepada ini dan kita meraihkan that makanan viral tetapi dalam bentuk yang healthy. Macam tu. Terima kasih.
kupasan dan nasihat Cik Mai kita. Saya suka satu ayat ni, apa-apa kita start daripada kita sayang diri kita sendiri. Kenapa? Cik Mai sendiri pun dah cakap, kerana kalau kita sayang diri kita sendiri, kita sihat dan ekosistem kita pun akan sihat. Mm. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak jaga orang yang tak sihat? Mm. So, key point dia adalah simple, tapi benda tu akan structure ataupun strukturkan balik ekosistem hubungan kita antara family, kawan-kawan dan seluruh lah. So, harap-harap semua pelajar dapat dapat jawapan ataupun tip-tip daripada Cik Mai kita, ialah pakar nutrisi kita daripada KKN, Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright, untuk implementkan benda ni sebagai satu benda yang sangat berguna, pemakanan yang berguna untuk kita kekal sihat, untuk terus berada dalam kelas dan cergas, untuk menerima dan absorb segala ilmu lecture-lecture yang kita berikan dan ilmu-ilmu luaran yang kita dapat daripada apa segenap penjuru sekalipun untuk kita menghadap benda zaman akan datang. Alright, saya rasa itu saja segmen kita kali ini. Untuk segmen seterusnya, sebelum kita tutup, kalau ada soalan daripada pihak pelatih ataupun pelajar, boleh sekarang kita kemukakan soalan-soalan. Saya nak dengar satu ataupun dua soalan daripada pihak pelajar. Silakan. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kita boleh kekal teruskan penutup untuk segmen kita. Pelajar, ada tak? Lecturer pun ada, nampak saya nampak ada lecturer ni. Satu ataupun dua soalan daripada pihak sana. Halo, Halo, ya. Ya, saya dengar. Okey, Sir, saya ada soalan. silakan. Soalan kat saya ke dekat banner ni? Panel lah. Okey, Okey. alright. Kenalkan nama kamu dulu. Dalam program Baik. mana? Okey, so untuk selamat petang kepada Syafiq dan Cik. Saya Heri Boy Jamil, pelajar DOA. Satu lah. Office admin. Okey, alright. Okey. Tadi ada, saya dengar ada perbincangan lah yang berkenaan dengan kurus, semestinya sehat kan. Betul. So saya nak tahu apakah tanda-tanda awal lah yang menunjukkan kurus tetapi tak sebenarnya sehat lah. Terus saya nak tahu tanda-tanda awal dia macam mana. Oh, simptom ataupun tanda-tanda awal. Sebenarnya kamu ni kurus tapi Betul. sebenarnya orang nampak tak sihat, lebih kurang lah kan. Simptom-simptom dan betul. tanda-tanda awal. Bagus. Ada lagi Oh, soalan lagi? Ke satu soalan je? Satu soalan je. Okey, silakan Oh, panel okey. kita Cik Mai, tanda-tanda ataupun simptom-simptom orang kurus tapi kita nampak ini macam okey kurus tapi kadang-kadang kita nampak jalan dia bongkok lah, jalan tak betul lah, nampak dia pucat lah. Okey. Right. Contoh lah kan, saya tak Okey. tahu. Mungkin jawapan yang pertanyaan ni mungkin daripada feedback daripada student sendiri ataupun dia nampak sendiri kawan-kawan dia macam tu. Okey. Alright. Soalan ni sebenarnya sangat bagus. Sangat bagus. Yup. Sebab macam mana soalan saya PA soalan ni adalah dia kurus Okey. tapi apa simptom-simptom yang mengatakan macam kita kurus tapi macam simptom ni menyebabkan sebenarnya kurus kita ni sebenarnya ini adalah simptom sebenarnya kurus tapi tak sihat. Betul kan? Okey. Sebenarnya contoh, kalau dia kurus tapi sebenarnya dia ada dah start tak sihat kat dalam. Macam mana kita nak tahu? Okey. Secara generalnya kita memang tak tahu. Kita Faham. memang tak tahu sebab kita tak nampak dan kita susah nak rasa. Sebab kebiasaannya Ini feedback pada personal lah, bukan luaran lah. daripada dalaman kan. Maksudnya macam mana kita nak tahu yang kita sebab mestilah macam maksudnya the way peserta tadi tanya tadi student tanya tadi macam mana kita nak tahu okey kita kurus tapi kita macam rasa apakah list of symptom atau gejala-gejala yang kita rasa macam
kita rasa macam kurus sepatutnya kita rasa macam fit lah, tapi macam aku ada simptom ni, maksudnya aku tak sihat ni. That is macam trigger point lah untuk kita ketahui yang kita ni sebenarnya tak sihat walaupun kita kurus kan. Okay. Sebenarnya in general kita tak boleh tahu specifically yang kita macam tak sihat unless kita kena test. Test yang paling basic lah. Test yang paling basic contohnya macam kalau BMI kita nampak kurus. Tapi contohnya glukos darah, gula dalam darah. Kita kena test. Kita tak boleh macam kita rasa je darah kita manis. Maksudnya kita kena, tak ada. Dia tak macam tu. Kita nak tahu confirm, kita kena check gula darah. Kita kena check kolesterol darah. Sebab itu adalah bacaan yang confirm memberitahu kita status kesihatan kita, gula darah kita punya status, normal ke tidak, kolesterol kita punya status, normal ke tidak, blood pressure, tekanan darah kita, normal ke tidak. Tetapi kalau simptom yang kita nak pick up daripada kita rasa-rasa tu sangat sukar. Sebab penyakit, contoh, saya bagi contoh satu yang mungkin akan berlaku. Yang biasa, yang saya pernah jumpa kes yang macam dia kurus tapi dia tak sedar pun sebenarnya dia kolesterol tinggi. So what happened, dia sebenarnya kolesterol tinggi tapi dia sebab tak ada simptom apa. So lama-lama bila kolesterol tinggi lama-lama dia akan pergi serangan jantung. So stage mana biasanya akan pergi serangan jantung? Bila stage tu dah later stage, maksudnya dah kronik. Sebab pada stage 1, stage 2 kolesterol itu menebal atau meningkat. Badan tak akan rasa apa-apa yang obvious sangat kecuali simptom-simptom kecil, tetapi ia juga boleh jadi maksudnya boleh jadi kepada penyakit lain juga ataupun boleh jadi benda lain jugalah. Maksud saya, contoh kalau you ada rasa kita kurus. Lepas tu kita rasa macam kenapa ada rasa kebas-kebas ni? Then something is wrong. Maksudnya normal kita rasa macam healthy, yang fit, yang tak ada rasa apa-apa pun. Tetapi kalau badan telah mula bagi signal kecil, contoh kita ada rasa kebas dekat certain point, mungkin dia adalah kebas sebab dia tidur tak betul ke, tentu hala kan, maksudnya saraf, maksudnya tertindih, contoh mungkin. Dan dia juga mungkin disebabkan oleh kolesterol tinggi. Sebab apa? Sebab bila kolesterol tinggi, dia ni salur darah, lepas tu dalam tu ada lapisan plak dan kolesterol. Dan contohnya kalaulah sebab ini kapilari darah, salur darah kita, ada salur darah besar dekat jantung, salur darah besar dekat otak. Lepas tu ini ada kapilari darah sampailah contohnya salur darah dekat hujung-hujung jari ni sangat halus. Katalah kolesterol tu macam ada sumbatan kat certain salur darah, oksigen daripada darah utama tidak akan sampai dekat salur darah tu. Jadi bila tak sampai oksigen dekat situ, tendensi untuk kita memang akan rasa kebas sebab tak macam mana tak berjalan. Darah tu tak sampai. So itu adalah tanda-tanda kecil, contoh. Lepas tu mungkin salah satunya kalau seseorang itu senang dapat penyakit, senang infection. Maksudnya itu adalah salah satu yang pantanglah ada macam kan ada demam viral lah, tiba-tiba orang ada demam, tiba-tiba musim batuk dia pun batuk juga. Tiba-tiba orang demam viral dia pun dia lah orang yang pertama demam juga. Dia macam akan carry lah, macam dia lah akan into the trend lah, dia demam lah dia. So itu antara tanda yang sistem imun lemah. Sistem imun lemah biasanya kalau pada pesakit kencing darah tinggi tu memang sistem imun lemah. Maksudnya senang terdedah kepada infection. So kalau kita kurus tapi kita tak sakit apa, tapi kita macam kejap je dapat, maksudnya something is wrong dalam badan kita. Lepas tu lagi satu, contohnya kita susah sangat nak buang air besar. Normally kita makan setiap hari, kita akan sepatutnya easily buang air besar sebab itu adalah bahan-bahan yang lebihan bahan buangan lah. Ada kan 3-4 hari kadang tak. Ada yang seminggu, yang which is macam that is not common, which is macam you makan setiap hari. Sebab apa? Itu menunjukkan usus you macam ada something wrong. Dan sekarang ni ada
dah kes yang semakin meningkat adalah berkaitan dengan kanser usus, potong-potong usus ni, kanser usus. Which is maksudnya kesihatan usus dia tak at the maximum level, which is relate dengan kita punya pengambilan buah dengan sayur yang sangat tak mencukupi, which is majority of Malaysian tak Kalau terlalu makan lawas cukup. pula macam mana? Okey, ni saya nak cerita lain sikit lah. Terlalu lawas tu, sebab terlalu lawas tu Makan je nak buang, makan je nak buang. itu maksudnya memang ada problem juga. Problem betul. Ada problemnya. mesti ada problem kepada kita punya lapisan vilus ya di dalam kita punya saluran usus. Okey. Lagi satu antara yang kita boleh tengok adalah, saya bagi tips sebab ini lain sikit. Dia tengok kita punya najis. Poops, kita punya najis. Melihat kepada najis kita, itu adalah kita boleh tahu dalaman kita okey ke tak. Maksud saya, dia ada 7 types of najis sebenarnya. 7 bentuk najis. Daripada yang seketul-seketul, sebiji itu, dia sehinggalah macam cair. Dia stage yang bagusnya adalah stage yang tengah-tengah antara 4 ke 5 punya ketulan najis tu. Yang kita nak tahu najis kita okey ke tak. Kalau dia najis tu macam cair, kita buang air tu dia cair, maksudnya tendensi untuk kita mungkin ada infection atau mungkin ada masalah hormon atau masalah lain jugalah. Tetapi kalau kita infection, most likely najis kita macam bila kita buang tu dia macam memancut macam air tu. Maksudnya ada infection. Biasanya kalau keracunan makanan lah. Yang lembek-lembek macam tu. Lembik dan lembut tu just nice lah. Tetapi depends. Kalau najis kita sebiji macam najis kambing sebiji tu kan. Dan seketul-seketul dan najis itu keras. Itu menunjukkan badan kita sangat tak cukup air. Macam tu. So patut ada najis yang oily, berlemak. So macam memang kita kena check. Ada certain macam ada najis yang, dan even air kencing kita pun, bila kita tengok air kencing kita kuning ke arah kuning cair tu macam okey. Tetapi okey lah, maksudnya kita cukup air, maksudnya lagi jernih. Okey lah. Dan semakin gelap tu maksudnya kita tak cukup air, maksudnya badan kita tak cukup air. Maksudnya even kalau sampai stage yang coklat atau koko tu mungkin ada kaitan dengan buah pinggang. Dan ada certain yang suka saya nak highlightkan, sebab especially remaja lah, Gen Z ni, dia suka mencuba diet yang macam Hollywood punya diet tau. Dia makan certain kumpulan makanan saja. Dia tidak makan certain kumpulan makanan lain. Dia tak makan nasi, dia makan protein aja, banyak protein, certain makanan. Dan dia mengamalkan ubat-ubat atau pil-pil tertentu, dia akan change the colour of kita punya air kencing, which is macam benda tu akan untuk long term dia akan memberi akan ada masalah dengan buah pinggang, sebab dia ada kaitan dengan buah pinggang. Okay. So itu antara signal-signal yang kalau you makan biasa pun tapi you sentiasa rasa lemah, you tak bermaya, there's something wrong, yang certain portion of you punya makanan atau you punya body senang memberi signal something is wrong, which is macam you tak cukup it's either you tak cukup tidur ataupun something is going on. Lepas tu tiba-tiba you rasa pedih ulu hati. So something is going on. Sebab benda ni related dengan organ-organ dalam. Tetapi the best thing to do adalah tolonglah buat salinan kesihatan. Baik. Maksudnya itu basic. Tetapi yang bagusnya you buat salinan kesihatan yang macam ialah banyak test lah. So daripada situ you akan nampak. So kadang-kadang benda tu abnormal punya bacaan. So you dah tahu dah something is wrong. Kalau you tak take action, dia akan worse. Dan bacaan tu lebih severe lah. Serius. Alright. Terima kasih. Okey, itu kupasan dan jawapan daripada soalan pada pelajar kita. So conclusionnya soalan dia, kita nampak kurus daripada segi fizikal, betul lah. Tapi macam mana kita nak tahu simptom-simptom kita tak sihat? So banyak sebenarnya kalau nak cerita pasal sistem ni. Okey, sistem dia macam contoh Cik Mai cakap sendiri, kita ada kebas-kebas, kita lemah, tak bermaya lah daripada segi najis. Kita nampak je kurus tapi najis kita susah nak buang air besar. Alright. So benda-benda tu personal lah. Diri sendiri yang tahu. Okay. Alright. Dan nasihat Cik Mai pada kita adalah setahun sekali ya Cik Mai. Setahun sekali, Cik. Saringan kesihatan.
dekat KKM, klinik Klinik kesihatan? kesihatan Mm-mm. disediakan. Klinik Alright. swasta juga. Swasta Mm-mm. bayarlah. Kalau Banyak. kesihatan klinik kerajaan dibayar ke tak? Ada boleh tengok package tu lah. Maksudnya ada basic Ada saringan. juga package dia. So nasihatnya kita boleh buat saringan setahun sekali lah. Saya pun sendiri buat saringan setahun sekali, tapi kadang-kadang terskip juga. Bukan terskip, kadang lupa. Aku dah buat ke belum? Biasalah dah tua kan. Alright. Itu saja. Terima kasih soalan kepada pelajar-pelajar dan juga pada kru production kita. Terima kasih pada pelajar-pelajar lecturer yang hadir turut mendengar sesi live online kita, untuk kita teruskan kepada segmen seterusnya selepas ini untuk episod yang ke-8 insyaAllah. Dan jutaan terima kasih juga kepada Next TVET NUC dalam Maritime University College. Dan sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada panel kita, Cik Mazatul kita daripada KKM bahagian nutrisi, kerana sharing pendapat, tips, jawapan dan idea untuk kita menjalankan kehidupan yang sihat. Alright, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Welcome to Next TV. cerita